Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Indah Hujah Cinta episod 15. So, jom kita tonton. Sayang. Kenapa? Tak payahlah. Breakfast kat bawah. Kenapa pula Nisa dah masak, sayang? I rasa betul lah Umi cakap. Umi cakap apa? Umi cakap Nisa Ish, saya takkan percaya benda-benda tu. Kita kena hati-hati sayang. Cakap tu lagi bagus daripada berubat. Tak apa, saya pergi dulu, okey? Sayang, tunggu. Sayang, saya kena pergi kerja. Jangan macam ni peluk ni. Ni awak ni. Ni, you kena peluk ni. Bye-bye. Love you. Sayang, love you. Tak apalah, Meh. Meh, Nisa tolong buatkan. Tak payah. Lah, abang, kenapa pula? Nisa kan memang selalu buatkan untuk abang. Selalu cakap tak payah lah. Salah ke abang nak buat sendiri? Tak kan? Biarlah abang buat. Abang busy ke hari ni? Berapa kali dah beritahu Nisa? Abang busy, faham tak? Sibuk dalam bahasa Melayu, faham? Oh, tak. Saya ingat nak ajak abang pergi check up. Tapi kalau abang busy tak apalah. Sabar. Nisa faham ke? Berapa kali dah abang cakap dengan Nisa ni? Busy, faham tak? Abang busy sangat ni. Ni, faham tak? Tak, bila masa yang abang beritahu? Tolong jawab boleh tak? Tak, abang Nisa. Jom pula sini. Wasim ni tak tahu lah, dia kena mandrum dengan si tak kot. Dia ni kadang okey dengan apa Nisa, kadang tak okey, kadang apa. Macam semalam tu episod semalam dia tiba jadi seorang suami yang sangat supportive kepada Zarita bila Zarita menang award. Lepas tu Anissa pun macam kena mandem juga. Okey, bila bila Zarita sebut nama dia masa terima award tu. Tapi kalau korang menyampah tengok Zarita, maksudnya cara watak ditulis memang untuk buat korang menyampah dengan Zarita. Maknanya lakonan Nerida Senrose pun berjaya lah kot. Tapi tu lah, bila malas nak guna plot kena mandem, kena jampi ni, sebab dia buatkan watak Wasim ni dia bodoh lah. Kalau dia ni memang tak ada perasaan ke macam tiba-tiba beralih arah ke terhadap Anissa, saya nak sebab dia memang perangai macam tu, bukan sebab kena mandem ke apa ke. Tapi Wasim, taklah, satu lagi, Wasim ni tahu tak sejarah Anissa dengan mak ayah dia. Itu yang buat saya rasa macam drama ni rasa tergantung je dengan hubungan Anissa mak ayah Wasim.